cara untuk kurangkan masalah saraf selain dapatkan rawatan daripada doktor. Ni cara alternatif lah. Disclaimer, akak abang still lagi kena consult dengan doktor. Okay, ni apa yang kita boleh buat dekat rumah. Alright, yang pertama sekali akak abang boleh tuang panas atau sejuk. Ni untuk apa? Ni untuk relaxkan kita punya otot, and then bantu juga untuk lancarkan aliran darah kita. Okay, and then akak abang maybe boleh buat senaman ringan. Senaman ringan, contohnya stretching, simple-simple yang mana akak abang mampu buat. Okay, yang kedua, cuba cukupkan vitamin and nutrisi. Masalah saraf ni, dia biasanya berlaku bila badan kita tak cukup vitamin B. Tak kisahlah B1, B2, B3 kan. Kalau boleh, cukupkan vitamin B tu. Okay, supaya kita punya masalah saraf ni, dia tak jadi lebih meradang lah. Okay, tak jadi lebih sensitif. Right, so cukupkan vitamin and nutrisi dalam akak abang punya diet. Yang ketiga, dan terakhir sekali untuk hari ni, urutan dan juga fisioterapi. Kak abang boleh cuba masaj lembut-lembut. Alright, ni untuk kurangkan tekanan pada saraf. Okay, akak abang boleh masaj dengan BC 300 tau. Alright, sambil BC 300 tu akak abang boleh urut-urut lah. Yang bestnya BC 300 ni memang sangatlah terbaik untuk ikhtiar masalah saraf. Okay, kita dah ada banyak testimoni dah. Okay, kita ada 3 teknologi hebat: teknologi Astro 12 Serba, teknologi stem cell ginseng, and teknologi tenaga skala. Dah banyak testimoni untuk masalah saraf, untuk ikhtiar masalah saraf. So akak abang kalau nak tahu lebih lanjut tentang BC 300 ni, alright, boleh contact kita ataupun akak abang boleh follow kita. Alright, bye.